tulis petai, aku pun kutip lah. Dan jom kita dengar apa respon daripada set-set pembangkang. Kita melaporkan seorang peniaga kecewa tidak dibenarkan meniaga petai menggunakan motosikal di bahu jalan dan bertindak membuang kesemua petainya di jalan raya sebagai protes. Jadi pertama sekali, saya ni adalah penggemar petai. Jadi yang keduanya, ada beberapa konflik di sini yang menyebabkan perkara seperti ini lazimnya berlaku. Ya, jadi pihak berkuasa tempatan ataupun unit beruniform ini bertindak mengikut undang-undang dalam melaksanakan tugas harian mereka. Manakala golongan peniaga pula menuntut kepada budi bicara. Jadi saudara, budi bicara juga akan timbul pertikaian di antara peniaga ni, di mana mereka yang membayar sewa dan juga mereka yang berniaga secara rembo ni. Jadi orang yang bayar sewa akan pertikai lah orang yang berniaga secara rembo ni. Jadi saudara dan saudari, sebab itu semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan